Mula-mula kita timbang dulu nasi yang dah sejuk. Biasanya satu orang makan dalam 250 hingga 300 gram. Kalau ikut trend diet sekarang, 250 gram ni kira portion sederhana lah. Tapi kalau tengok harga ekonomi nasi bujang sekarang, portion macam ni boleh jadi luxury meal dah. Lepas timbang, kita masukkan nasi dalam kuali besar yang dah siap. Ada pes nasi goreng kampung Liana Loves Kitchen tadi. Masa gaul, dengar bunyi cesh tu, terus rasa macam kat warung belakang kampung sambil ada bunyi karaoke jiran menyelit. Kita goreng sampai nasi betul-betul rata. Setiap butir bergaul dengan pes. Nampak berkilat pedas. Kadang-kadang kita tambah sikit garam atau sos ikan untuk bagi lagi Kalau rasa pedas tak cukup, tambah je lagi sesudu pes. Settle. Inilah kelebihan pes ni, fleksibel ikut tekak masing-masing. Tak perlu fikir banyak, nak pedas sikit boleh, nak pedas gila pun boleh. Bila dah hampir siap, barulah kita masukkan sayur. Biar nampak cantik warna hijau-hijau, bukan nasi kosong je. Campur sekali, terus siap. Nasi goreng kampung ni, kalau makan seorang, memang licin. Tapi kalau share, confirm ada yang komplain, portion aku sikit sangat ni. Itulah magis nasi goreng kampung. Lagi ramai makan, lagi cepat licin kuali. Spicy egg,